Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 10 yang terakhir. Maknanya kalau kita nak kira, ini merupakan pusingan akhir, last lap yang mesti kita ambil untuk kita melihat kejayaan ataupun untuk kita pastikan kebenaran. Kalau kita barangkali dalam perlombaan lari ke Formula 1 ke apa Islam, pertama sekali lari tempat yang paling penting dalam perkiraan untuk yang menentukan kejayaan untuk dia di saat mana dia perlu berjun dalam keadaan tenaga yang lebih baik, tenaga yang masih ada. Jadi itulah finishing yang akhir akan membawa kepada kejayaan kepada mereka apabila mereka mengambil pusingan akhir itu merupakan pusingan yang paling utama. Begitu juga lah kita kalau kita lihat orang yang rumah ke bangunan, kami rumah besar, rumah baru, kan? Bila naik kereta, dinding dah ada, tiang dah ada, umum dah ada dan sebagainya dah ada. Tapi satu lagi pusingan yang orang akan lihat rumah itu comel ke tak comel, cantik ke tak cantik, iaitu orang panggil finishing.